So, Rita cakap kau ni tinggal macam anak raja kat sini? Buat apa? You bukannya ada pun. Well, I'm here now. So, aren't you going to show me a good time? Yeah. Careful, children. Otherwise, you end up like me. Reza, tolong nanti kejap. Candy. Ya, tak nak guna yang tu lagi. Aunty dah belikan yang baru. Mama, kenapa tak pakai yang tu? Kan elok lagi. Ana yang beli tablecloth tu. Mama nak yang plain sikit, sayang. Biar sejuk sikit mata. What do you think? Mama rasa tak sesuai lah, sayang. Mama nak rumah kita nampak zen sikit. Tak nak serabut macam dulu. Serabut? Masa Ana beli dulu, Mama kata cantik. Memanglah cantik. Tapi tak sesuai lagi sekarang. Tak je lah dalam bilik Ana, okey? Bilik Ana? Ya. Fine. Sayang, biarlah Mama itu. Nanti kalau kita ada rumah sendiri nanti bagi buat semuanya sendiri. Betul ke? Jadi gimana tu? Senang tak di sini? Senang aja. Tapi lagi senang kalau enggak ada macet di sini. Jadi bisa enggak tinggal di sini? Tinggal? Syah, you tahu kan, I tak boleh balik KL. But every second without you here, it's just I naik gila, Syah. Come on, move here with me. I know it's crazy, right? But think about it, okay? You boleh pindah masuk universiti kat sini. They have some great architecture schools. And you boleh tinggal dengan I. I'm sure my parents tak kisah. Come on, Syah, we'll be together. Oh, hang on, kejap. Hello? Hello, boleh saya bercakap dengan Cik Syasha Farid? Ya, Syasha sedang bercakap. Cik Syasha, saya dari firma arkitek Muhammad Ali dan Associates. Ini mengenai permohonan internship Cik Syasha. Cik Syasha perlu datang untuk temu duga di firma kami esok. Esok?
Tapi esok saya tak senang. Boleh tak saya buat appointment lain? Maaf, Cik. Bos saya sibuk. Esok saja dia boleh. Semua pemohon pun kena datang esok. Okey, pukul berapa? Pukul 4 sampai pukul 6. Okey, nanti saya datang. Confirm ya? Terima kasih, Cik Syasha. Sama-sama. Hey, what's up? That was the architecture firm that I applied to for the internship. Esok I kena pergi interview. Esok? You baru je sampai. I know. I'm sorry. I don't want to go, but I have to. No, you don't. You boleh ambil internship kat tempat lain lah. Or better yet, why don't you just transfer here and then you can do your internship here? Come on, Syah. Esok is too soon. Yeah, but Haikal, the internship is really important to me. More important than us? Haikal, please, can you please not argue about this today? Please, let's not spoil the rest of the day. Please. Okay, fine. Thank you. Kita nak pergi shopping ke nak pergi makan dulu ni? Kita pergi makan lah. Korang-korang, sekejap apa kata kalau korang pergi dulu sebab aku dah janji nak jumpa dengan member dekat sini. Jumpa member ke boyfriend ni? Dah lah, janganlah kasih tahu. Kasih Chan lah. Okey, dah cerita kita orang pergi dulu, okey? Assalamualaikum. Jangan nakal-nakal. Salam. Juwita, awak nak ke mana dengan berpakaian tomboy macam ni? Saya... Sayang, I nak makan ubat. You nampak pil I tak? Sebab Cik dan baik tak jumpa. Tadi masa breakfast makan sekali kan? Letak mana ubat tu? Lepas breakfast kita buat apa? Kita kemas dapur. Campur dengan bahan-bahan dapur kot. Okey, kotak yang mana? I don't know. Z, you ada nampak tak botol pil ada label Reza on top of it? Tak ada pun. Mana you letak? One of these boxes, I don't even know. Tak ada lah. Kalau ada mesti ada jumpa punya. Pil apa tu? Pil HIV. Oh. Hai. Cari apa ni? Hai Mama, itu semua barang dapur ke? What it says on the box. Okay. Korang cari apa ni? Tak, tengah cari pil tak. Z sakit kepala nanti. Ada nampak tak botol pil Z? Tak adalah, tapi Aunty ada minyak cat kapak. Aunty ambil, okey? Okay. Okey? Sorry. Z, be careful next time. Mama tak tahu pasal Reza. Sorry. God. Tak ada lah. I don't know where I put it. Sayang, dah jumpa ubat I dah? I nak pergi kerja dah ni. Belum lagi lah sayang. Tell you what, why don't you go first? Nanti I jumpa nanti I hantar kat you. Okay, bye sayang. Juzi, Gimana ni? jumpa Reza. Ya. Cakap, sakit kepala. Sakit. Sebab tu lah Ana nak pergi klinik. Bawa dia. Nanti later I'll come back. Okay? Bye Mama. Bye nanti.